Hai, Assalamualaikum. Selamat petang semua. Hari ni saya nak tunjukkan dekat korang suasana kampung miskin ya. Kampung ni saya panggil miskin sebab apa? Korang kena tengok video ni sampai habis barulah korang tahu kenapa saya panggil kampung miskin. Okay. So macam biasalah, pada nama pun kampung. Basic lah kalau kita nampak ada pelbagai jenis pokok bunga, pokok buah dan pokok hiasan. Lagi satu, bila nama je kampung, kita akan nampak rumah dia tak duduk dekat-dekat tau. Dia akan ada jarak sikit. Sebab nak bandingkan rumah taman dengan rumah kampung, dia perbezaannya banyak lah ya. Sebab rumah kampung ni dia lebih kurang macam dia jauh-jauh gitu. Tapi kenapa kampung ni saya panggil kampung miskin? Jahatnya saya, kurang ajar ni mulut saya kan. Panggil kampung sendiri kampung yang miskin. Sebenarnya tidak. Bukan saya nak kata kampung ni miskin. Tak. Cumanya selalunya lah ya, netizen-netizen yang akan kata ni kampung miskin lah. Rumah macam dari rumah kayu lah. Tak reti nak bina rumah batu lah dan macam-macam lagi. Sedangkan kalau kita tengok banyak je rumah batu dekat kampung ni. Banyak je rumah cantik dekat kampung ni. Even rumah kayu sekalipun rumah yang cantik. Bukan rumah yang buruk ke apa ke, tak ada kan. So kenapa nak cakap macam tu? Kita kadang-kadang tu tanya-tanya lah apa function cakap macam tu? Dapat apa? Setiap kali korang kata kampung ni miskin ke apa, orang kampung is okay. Dia orang duduk diam-diam dapat pahala korang. Menambahkan lagi dosa korang. So better diam. Dan saya nak kata jugalah dekat dunia ni, hanya 20% yang orang yang kita boleh katakan dia betul-betul orang bandar tu. Dia orang bandar, mak dia orang bandar. Lepas tu dia sendiri pun orang bandar. Dan yang lain-lain tu pula, dia asal dari kampung juga. Okey? Dari kampung dia pergi berhijrah kat bandar. Lepas tu anak dia tu pula terpaling orang bandar. Sedangkan hakikatnya tidak. Mak orang kampung pun orang kampung. Bandar tu pun dia tak akan wujud kalau tak ada kampung tau. Bandar metropolium ke apa sekalipun, dia tak akan wujud kalau kampung tak ada. Satu kawasan yang berkembang maju pada awalnya hanya sebuah kampung biasa. Namun kerana disebabkan penambahan jumlah penduduk, okey, semakin bertambah jumlah penduduk kat satu kawasan tu, kenapa suatu kawasan tu boleh tambah dengan penduduk? Kenapa penduduk semakin ramai? First, kita tahu, okey, kebanyakan ni berkahwin. Kedua, sebab contohlah ya, infrastruktur kat kawasan tu bagus. Ketiga, sumber alam kat kawasan tu bagus. Jadi, kawasan tu akan jadi tumpuan orang tau. Bila kawasan tu jadi tumpuan orang, makin ramailah kat situ. Makin banyaklah peluang pekerjaan yang akan dibuka kat situ. So, sebenarnya kita panggil proses urbanisasi lah kalau korang nak tahu. Okey, benda ni kita belajar kat geografi. Kita panggil proses urbanisasi. Pada urbanisasi macam tu. So, daripada sebuah kampung yang kecil, berkembang, jadilah bandar. Dia ada punya proses kampung, pekan, bandar. Okey, dan atas-atas lagi lah. Jadi korang janganlah nak terpaling orang bandar sangat. Dan saya rasa basic lah ya kat setiap negara, bukan Malaysia sahaja. Ada orang yang dia betul-betul kita boleh katakan dia mampu. Yang kedua, kita boleh katakan dia sedikit sederhana hidup dia. Sedikit tak mampu. Benda ni benda normal. Even pergilah dekat negara paling maju kat dunia sekalipun, korang akan nampak ada je orang macam tu. Sebab apa? Rezeki kita ni Tuhan yang aturkan, Allah yang aturkan. Okey, jadi kalau rezeki kita banyak, kita tergolonglah dalam golongan yang alhamdulillah mampu. Kalau rezeki kita tak banyak lagi, janganlah kata aku ni miskin. Bersyukur dulu. Setiap kali kita bersyukur, pasti Allah akan tambahkan nikmat yang Allah dah bagi. Sekarang ni, kalau kita tengok kan, setengah orang kaya, dia memang orang kaya sangat-sangat. Dia memang kaum meletup-meletup. Tapi, ada satu masalah. Rezeki dia dekat harta sahaja, tapi kesihatan mungkin tidak. Kita tak tahu benda tu. Ada setengah orang rezeki dia kat keluarga, kat bini dia ke apa ke kan. Ada setengah orang rezeki dia kat kesihatan. So rezeki kita ni, semua benda yang ada dalam hidup kita sekarang ni, semua tu rezeki. Okay? Even kita boleh bernafas ni pun merupakan satu rezeki. Sebab tu setiap kali bila kita bangun pagi kan, okay, kita still boleh bernafas, kita still boleh bangun, pergi kerja. Okay? Kita kena
bersyukur. Okay, kita kena ucap Alhamdulillah. Sebab apa? Sebab Allah still bagi kita rezeki untuk bernafas pada hari ini. Okay. Saya tak tahulah agama lain macam mana. Tapi kalau Islam kita diajarkan macam ni lah. Sentiasa bersyukur. Semua benda yang ada dalam hidup kita, semua tu kita kena bersyukur. Sekali je kita kata macam, aduh, kenapa sikit ni? Kenapa tak mewah ni? Contoh kita beli kereta. Kita beli kereta biasa je. Giliran kita pula pergi beli kereta Honda ke BMW. Kadang-kadang kita macam, kenapa dia beli kereta tu? Aku tak suka kereta aku. Kita mesti akan rasa macam nak kata akan rasa lain sikit lah kan. So sebenarnya sikap tu tak bagus. Abang jangan lebar saya bagi ceramah. Kita back to our topik lah. Okay. So cakap pasal kampung ni. Korang sendiri pun tahulah kan macam mana kampung kat Malaysia. Bukan pertama kali, bukan dua kali saya tunjuk kampung ni kat korang. Dah berkali-kali dah saya tunjuk. Jadi korang pun rasanya dah tak terkejut sangat lah kan. Bila apa yang saya cakap ni. Rumah macam biasa. Kampung ke tak kampung ke. Dia satu je. Kereta mesti ada. Aircon mesti ada. Korea mesti ada. Okay. TV mesti ada. Kipas mesti ada. Benda tu benda basic. Tak terkejut dah kalau kita nampak. Dan saya pernah nampak satu video TikTok ni. Ada orang dari luar negara, dia datang kat Malaysia. And then dia terkejut sebab dia nampak dekat Malaysia setiap rumah ada kipas dinding. Ataupun kita panggil kipas angin lah kan. Kipas angin yang kat dinding tu. Dia terkejut. Dia kata dekat negara dia tak ada. Susah nak jumpa. Tapi dekat Malaysia dia kata setiap rumah ada. Setiap kawasan yang dia pergi ada. Benda ni benda basic. Bagi kita basic, tapi bagi orang luar tak basic. Benda ni macam, wow, biar betul diorang ni. Diorang tak rasa macam tu. Kadang-kadang saya puji Malaysia ni, kan, puji kampung. Bukan sebab saya nak raih perhatian orang ke apa ke. Cuma saya nak bagi orang sedar. Yang kampung ni tak kalah kurang pun dengan bandar. Okay? Tak kalah jauh pun dengan bandar. Dia sama je. Okay. Cuma bezanya sedikit sahaja. Dan takkanlah saya nak sebut satu perbezaan. Dia kot tak rajin. Kalau korang nak tahu juga, kampung kat Malaysia ni kita boleh katakan kehidupan kat sana aman dan damai. Harmoni, bagus. Okay. Macam-macam lagi. Duk kampung saja tapi boleh buat rumah mewah. Duk kampung saja tapi ada ladang getah. Duk kampung saja tapi ada lembu ataupun kambing untuk beli dalam jumlah yang banyak. Semua tu hasil orang kampung sebenarnya. Dan korang kena tahu, kalau kampung tak ada bandar, kehidupan di bandar tak akan sejahtera tau. Benda ni korang kena tahu ya. Jadi okeylah semua, sampai sini je video kita untuk kali ni. Jangan lupa like, subscribe and share. Assalamualaikum.